Ini dia pot breakfast orang-orang Setiawangsa. Kita akan naik tangga. Kalau tak ada orang lagi sebab dalam pukul 7.45 pagi sekarang. Kalau tak percaya, harga kopi tiam kat sini macam dekat tepi jalan. Cuba tengok ni. Roti sangkaya dengan kopi tenggek. RM8.90 je satu set ni. Roti bakar London, macam English breakfast macam tu, RM12.90 dengan dia punya kopi tenggek. Roti sangkaya RM6 sahaja. Ada roti bakar, English breakfast, big breakfast. Tengok harga dia. Sangat-sangat murah. Dia punya kopi tenggek RM4 sahaja. Tengok hot chocolate RM5 je. Siapa je yang jual hot chocolate RM5? Siap dah kak? Ya, siap. Okey. Ni apa kak? Om putih big breakfast. Om putih big breakfast. Yang ini croissant buffalo. Croissant Yang ini buffalo. sangkaya. Ini sangkaya ni. Oh. Yang ni om putih big breakfast. Harga dia RM15.70 sahaja. Croissant smoked BBQ buffalo. Harga dia RM14.80. You guys boleh pilih nak croissant ataupun bagel. Kalau nak bagel kena tambah RM1 lah. Ni roti sangkaya set dengan kopi tenggek. RM8.90 je. Kalau nak tahu kenapa kopi tenggek ni dipanggil kopi tenggek, sebab ada penapis kopi ni bertenggek atas dia. Masa dia buat tu, dia akan letak sebut kopi dalam ni. Dia akan tuang air panas masuk ke dalam ni lah. Air kopi tu akan turun dekat cawan ni. Affogato Coffee Biscoff, harga dia RM10.90. Ini dia punya jasmine tea, RM3.50. Dalam ni ada bunga jasmine. Ini ayam gepuk dengan bayam crispy tak silap ni. Menu ni ada pukul 10 pagi dan ke atas. Sekarang pukul 8.30 pagi orang dah mula datang. Kat sini pun boleh duduk. Depan ni ada sekolah kebangsaan Setiawangsa. Sana. Ini kedai dia. Kat Kopi Tiam Tu Bidi ni dia memang terkenal dengan kopi tenggek lah. Kopi tenggek in KL.